Apakah berdosa kalau kita poligami tanpa memberitahu isteri pertama? Kalau kita nak khabar isteri yang pertama, kita kahwin yang kedua, sah nikah. Itu basic fiqh. Tetapi mudaratnya besar. Apa mudarat dia? Kamu akan berbohong sekejap lagi. Betul tak? Kita akan menipu isteri kita. Faham? Kita nak pergi rumah bini muda, kita khabar tak? Tak khabar tak? Meeting, nipu. Overtime, nipu. Nak pergi jumpa saing, nipu. Ada hal orang panggil, nipu. Nak pergi Kuala Lumpur pada hari dia Kuala Kerai, bini muda. Nipu. Jadi orang yang banyak nipu masuk surga ke neraka? Situ jawapan ni. Akhir-akhir berbukit-bukit dosa nipu. Nah, al-kazibu yajurru ilan nar. Menipu akan mengheret seseorang itu ke dalam api neraka. Bukan musari dua nipu. Nah, akhirnya banyak ngak nipu, Allah panggil dia kazzabun, bapak nipu besar. Lepas tu kalau nak nikah, khabar. Jadi kita tak akan nipu dah. Tu dia ngamuk. Kalau tak berhubung ngamuk, tunggu dia mati tu.